Hai, saya Kor. Pada hari ini, saya ingin membicarakan sebuah karya yang menarik perhatian saya kerana keindahan penceritaannya serta nilai-nilai murni yang terkandung di dalamnya. Buku yang saya pilih untuk bicara buku kali ini berjudul Buaya Putih Tasik Biru. Hasil tulisan Rauzita Muhammad Judin, seorang penulis yang terkenal dengan karya yang dekat dengan jiwa kanak-kanak. Buaya Putih Tasik Biru mengangkat lantai sebuah kampung yang terletak berhampiran sebuah tasik yang dinamakan Tasik Biru. Buku ini mengisahkan Dora sejak kecil lagi hingga usianya 6 tahun tidak suka makan. Suatu hari, dia ditemui pengsan di tebing Tasik Biru dan sejak itu Dora kuat makan. Tetapi apa yang terjadi kepada Dora menjadi misteri sehinggalah dia berkawan dengan Mayo. Segala persoalan terjawab. Penulis berjaya membina suasana yang penuh tanda tanya sehingga pembaca terdorong untuk terus mengikuti kisah ini. Apakah rahsia di sebalik kemunculan buaya putih tersebut? Dan apakah kaitannya dengan kehidupan penduduk kampung? Semua ini menjadi daya penarik utama cerita ini. Kisah ini tidak sekadar memaparkan konflik antara manusia dan haiwan, tetapi turut menyoroti sikap, tindakan serta keputusan watak-wataknya ketika berhadapan dengan situasi genting. Dalam usaha mencari penyelesaian, penduduk kampung menunjukkan keberanian, kebijaksanaan dan semangat bekerjasama. Watak-watak dalam cerita ini digambarkan secara sederhana namun berkesan, menjadikan cerita mudah difahami oleh murid-murid sekolah rendah. Apa yang menarik, penulis turut menyelipkan elemen misteri yang akhirnya membawa pembaca kepada sebuah penemuan yang tidak dijangka. Penamatnya menghadirkan kepuasan kerana misteri buaya putih itu akhirnya terungkai dengan cara yang logik dan penuh pengajaran. Antara nilai utama yang diketengahkan dalam buku ini termasuklah keberanian, kerjasama, kejujuran dan amanah serta belas kasihan. Nilai-nilai murni ini bukan sahaja relevan, malah penting untuk membentuk akhlak murid-murid pada masa kini. Saya ingin mengajar semua murid agar menjadikan amalan membaca sebagai budaya dalam kehidupan. Buku Buaya Putih Tasik Biru merupakan sebuah karya yang bukan sahaja menghiburkan, tetapi turut menyampaikan pelbagai pengajaran yang boleh dijadikan panduan dalam kehidupan seharian. Sekian bicara buku saya.